Guys, durian guys, durian. Dari rumah tuh dalam satu Hijau. dari rumah mantin. Ini barulah durian. Kita berada dekat dusun durian saudara kita. Diorang di kebun dia di Johor, Negeri Sembilan. Pucuk limau ni sedap dimakan. Ulam raja pun banyak. Besar dia punya ni 22 ekar. Ni nak turun kat mana? Bang, nak turun kat mana? Tukar orang lah. Nah, tolong bawa. Tak ada tangga. Negeri 9 guys. 9. Ben. Tak boleh saya. Sini. Dia tak ada. Ada buat tergolek ya. Wah juga kawasan. Berapa ikan ni? Berapa ikan? Hah? Ikan tu ekor. Kereta ni datang dari mana? Ini jenis durian tu. Ini durian besar. Ini durian besar. Apa? Blackstone? Yang besar tu. Ada G24. Ada 24 kan. Ini durian hitam. Ini durian hitam. Oh, betul-betul hitam dah tu. Durian hitam ni. Lagi Blackstone ini. Nice crispy. Ini pokok durian merah. Tak apa sehat. Tak apa sihat. Kurang vitamin C. Ini udang merah. Udang merah. Baru tanam. Ini durian belang-belang. Akan durian apa begini? Penuh ni. Negeri 9. Harap barisan. Come on, hidup PN. Hidup PN. Thank you Penny yang baru join. Ini sekarang saya ini buah-buah pulasan. Hah? Ini buah pulasan. Jalan di kebun. Oh. Ini. Kebun saya ni. Ini buah apa bukan buah rambutan tau. Bukan, Buah pulasan. Ini pulasan. Kalau dia apa ni masak warna merah, hitam. Merah merun. Punya kebun ada 3 ekar je guys. Kebun durian. Saya nak jual. Kalau 3 ekar ni 3 juta. Ada yang sanggup. Banyak juga dia punya buah. Ni buah.
Hai. Sampai nilai. Okay, ni kita punya brother. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini anak bulu tu. Ha. Ini di innocent. Memang letak di bentuk. Berana. Ini dia punya owner ni. Owner kebun ni. Ini guys. Kotor. Tak apa. Durian. Jadi durian apa ini? 24. Di durian jantung. Okey. Durian jantung pisang. Durian tu pisang. Oh. Tak nampak. Live dulu Live TikTok. Abang campak sini lah. Jadi kunci bro. Pokok pisang Lebih kurang apa ni? Terlalu kata apa? Apa Okay guys, kita try makan ni jantung dulu. Kata durian jantung. Ya. Ni dia guys. Bo, isi pun tebal bo. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Memang terbaik. Kadang-kadang pada memanau tua aja, awan kemangan. orang mulai Baru saya penampak video aja. TikTok apa dia punya ni? Gaban FX. Gaban. oh YouTube Gaban channel. Mari kami. Benar ni. ya Oh ni tu. my family Oh. cousin friends cousin and my family lah. Mau kah durian? Ni Blackstone sama Durian jantung. durian Musang King ni. Okey. Sangat. Itu dia. Ini orang kuat kita nanti. Setiap pada yang satu. Tengok. Ni pakcik dia mak aja dia. Atuk. Ni lah ini. Okey. Guys, kali kita nak promo sikit. Tuan kebun kata yang ni apa? Durian jantung. Yang ni. Tengok. Macam jantung kan? Tengok. Yang ni dah tahulah durian. Kita tahu durian, kita makan je. Ni. Sini. Okey. Okey. Ya, pokok lah. Durian ni. Nanti lah makan kat atas. Yang ni, yang dipasang jaring ni kata di 24. Memang buah dia boleh tahan lah. Memang ada harga punya buah sebab dia pasang jaring kan. Tu dia. Okey, kau pasang jaring ni. Kejatuh pun tak kena kepala. Ini kau sudah makan durian. Apa punya durian? Kita tengok lagi di bawah. Ini pokok dia. Pokok durian. Tu sampai sini lah pokok durian dia. Yang mahal sekali pokok durian ni. Ni dia pokok durian dia. Tepat sekali. Hidup barisan. Ni ada pokok bunga apa ni tanduk rusa. Itu dia. Pokok tanduk rusa menumpang.
Pokok apa? Pokok tuhau pun ada. Tuhau. Pokok tuhau ni. Lepas tu pokok kunyit. Mana pokok tu? Lagi banyak lagi lah tapi tak daya lah. Pokok tu ke sini? Ada pokok tuhau bawah. Ada bawah. Kalau pokok tuhau, pokok apa? Pokok benda. Tuh. Okey. Pokok buah durian dah buka dah. Ni dia isi buah durian jantung. Ya. Dia matok lah. Oh, sedap oh. Cak. Durian jantung. Hehe. Oh ni sibuk sangat buat TikTok ni. Pakai dik. Lagi. Dia yang baru join lah. Durian. Ini tak banyak. Malas. Nak pasal ni lah grup. Tilai. Aku dah makan. Ada teh enggak? Ruai. Tak sedap. Oh, satu Nak kata tinggal lain. Ada boleh tak? Dari dia punya bunga dia. Tapi tak pernah lekas. siapa yang bagi gift ni? Kau sedap kan? Dia bagilah yang paus, janganlah bagi rose. Bagi yang paus bah. Achievekan dulu dia punya Lain sama je. Lu buka mana ni? daily achievement. Yes. Okey. Oh, rugi. Celaka. Ada kita punya apa ni? Pelawat kita untuk tengok kebun. Hey. Duko ke lansat? Duko. Hanif, pandai makan dukung? Ni, biasa makan tak? Oh, durian guys. Banyak makan? Durian guys. Ini lagi. Ya. Mau buka lagi ni satu. Oh, kita buka lagi. Kita buka satu lagi guys. Ini tutorial untuk untuk buka durian guys. Okey. Ini tutorial. Tutorial. Untuk buka durian ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oi. Mana ni? Pakar. Yang pakaran. Ya, itu dia. Si durian ini. Kaki durian. Yo, dok. Wih, panas puh. Bila nak tanam durian kat tempat? Bah. Apa? Kain tak ada. Ah. Wanita. Kau ingat ini timun ke apa ini? Macam ni lah kalau tak ada sarung tangan kau. Macam ni. Tu dia. Baru pegang ni kau. Cara dia. Itu dia. Sarung tangan lah. Itu dia. Okey. Uish. Keras juga sebab dia ni buah ini baru jatuh jadi masih fresh ya. Belum masak? Ataupun belum masak. Tak masuk buah. Ayah, kesana durian guys. Okey, tak apa. Belum masak sebab tu lah dia keras ya. Kita ambil yang ni lagi. Ada lagi. Satu paku lagi. Okey, kita ambil yang lain dah. Oh, ini pun tak masuk ke ni? Kita ambil yang yang expert mau tengok mana yang masak, mana yang tidak. Okey, yang ni masak. Yang ni kita buat koyok. Itu dulu lah kita baru akan boleh kenal. Ini dia. Ya, itu dia. Wih, cantik dia punya buah dalam. Oh, ini dia. Oh,
Ini pun belum bermasalah. Kita try dulu guys. Tangan. Itu dia. Boleh tahan oh. Engkau belanja durian. Siapa ini? King Cat. Hey, King Cat. Marilah. Mana Negeri Sembilan? Abang jatuh sebelah tu nanti. Ni ada lagi. Dalam baku ni ada. Ni pun dah buka. Macam mana boh? Pergi? Dekat sikit. Nah. Ya. Gimana sih jalan? Gaya mutu keunggulan. Durian Negeri Sembilan sedap. Lain Oi, thank you. Siapa bagi? Siapa bagi? King Cat kasih cat. King Cat, nanti kita jumpa. Ini dia mak tu. Ini last lah. Kita try yang ni. Nah, last. Dia punya. Oh, isi dia. Nah, isi dia macam itu. Cenduran kampung. Halus. Ini dia punya. Mantap lah. Ya boh. Dek. Ha. Pandai dia makan durian. Macam ini yang paling sedap walaupun biji kecil ya. Okay, so guys, ini sebenarnya kebun durian di Negeri Sembilan Johor ya. Ya, pemiliknya adalah cousin sepupu pertama ya. Dia ada lebih kurang dalam hampir 3 ekar kebun durian. So bermacam-macam ada di 24 apa nama durian yang satu tu? IOI ya. Dan ada banyak jenis lagi lah yang kampung. Okay, so hari ni konten makan durian je lah ya. Sekarang ni pun musim dia ya, bulan 8 ya. Sebenarnya kebun ini luas ya. Ini jaring keselamatan. Okey, nanti kalau ada durian jatuh, dia masuk dalam jaring ya. Jadi dia tak jatuh di tanah. Jadi buah tu selamat lah. Jadi kualiti dia pun dia tak terjejas ya. Jaring keselamatan. Okay guys, so kita dah habis makan durian. Dah kenyang, dah berapa biji ya makan, dah tak boleh sumbat lagi guys. Ni langsa dokong semua pun ada ya. Tapi belum berpemasak. Okay, dah habis makan durian. Kita pergi naik atas sana ya. Okay guys, so sudah habis makan durian.
langsat, dokong, pulut kuning, pulut putih, semua sudah makan. So, Kedua nak. atok dia bagi tepung kami lagi guys. Push. Sampai dua nak tengah lah. Ui. Dia bagi lagi kami. Sudahlah kan yang kena bagi lagi. Aish. Jadi inilah keluasan kebun 3 ekar di sini.